jikokang 10 gram. Alhamdulillah, jikokang 10 gram kena dekat spot cetek geng. Spot 2 meter je geng. Bantal geng. Aucak. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Abang Jas. Alright, hari ni geng hari ni kita turun lagi ke Pulau Upih. InsyaAllah hari agak tengok air cantik lah. Cuma cuaca geng, cuaca takut tak berpihak lah Moga akan membaik lah. Kalau tengok belah laut tu kejap. Kalau tengok belah laut dah hujan geng. Dia dah gelap sang geng. Horizontal tu ufuk tu dah nampak gelap-gelap. Harap dia berhenti nampak cuaca okey lah. Cuaca okey. Nampak angin pun tak ada. Pokok pun tak goyang aja geng. So insyaAllah kita mengharapkan ada strike yang baik hari ni Padu-padu kita naikkan bantal Pulau Upih Lama AJ tak naikkan Pulau Upih punya jinak bantal dekat situ Harap ada InsyaAllah. Yelah, sejak kebelakangan ni, tahu-tahu hujung-hujung tahun macam ni kan, kebiasaan cuaca agak tak berapa nak elok baik kan. Sejak kebelakangan ni pun nampak banyaklah fenomena alam yang berlaku Contoh macam ribut sinyar hari tu menyerang Selat Melaka ni So itulah, kita cuba je lah. Kita cari strike dekat ujung-ujung bulan 12 ni. Okey, ujung-ujung tahun InsyaAllah. So hari ni turun bersama Road Bangkok Adventure dengan Abang Jas. InsyaAllah kami gasak hari ni Okey. So kita jumpa dekat spot. Okey, bye. Mantap. Okey geng, kita lancar geng Bismillah. Okey geng, kita gerak ke luar daripada teluk ni Sekarang jam dah menunjukkan pukul 1 minit lagi lah, pukul 11 ni So hari ni agak turun lambat lah. Memandangkan dekat teluk ni tadi air dia surut. Air surut. Jadi nak turun dekat Pulau Upih ni, nak ke Pulau Upih ni, dalam teluk Upih ni dia kena tahu timing nak turun lah. Sebab di sini kalau kata air surut tu dia kering je. Air dekat teluk ni dia kering. Tempat orang cari kerang dekat dalam ni. Bila dah kering macam tu, alamat jadi jadi macam belacak lah kita berlumpur geng. So kena timing tu kena cun. So insyaAllah hari ni kami turun dengan RBA ke Pulau Upih. Hari ni sebenarnya air baik lah sebenarnya. Cuma cuaca je lah yang kita risau ni. Kalau tengok pada ufuk tu horizontal tu, keadaan dekat belah laut tu mungkin jauh lah. Dekat tengah-tengah laut tu dia ada hujan. So insyaAllah semoga cuaca berpihak kepada kami hari ni dan resort yang cantik untuk hari ni InsyaAllah. So jumpa korang dekat spot. Okey geng, turun dekat lereng bukit ni Bismillah, harap ada bantal dekat sini. Harap bantal ambil
Strike, strike. 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 Strike, strike. Okey. Cepat tu. Gelama. Saiz ngam-ngam lucut. Saiz gelama tu, geng. Wah. Saiz. Alhamdulillah. Ada lagi ni. Okey. Kita turun dekat lereng Bukit 10. Strike. Gelama. Kuat jadi sentap. Padu. Laut. Sangkut. Sangkut padu. Aduh, stop recording. Strike. Apakah ni bincangnya? Besarnya gelama ni. Gelama besar tu. Saiz tu. Ini kalau 3 ekor ni dah sekilo ni. Dalam 300 lebih gram. Ambil pun garang tu. Syok. Okey, turun lagi geng. Mesti ada jenahak ni. Strike lagi. Alah. Sangkut. Ingat strike. Okey. Ada karang jenak tu. Stop recording. Strike lagi. Besar gelama. Tapi tak macam gelama tadi Dia bentuk lain sikit. Nampaknya geng, kita layan gelama ni geng Sementara dia ada ni, kita nyak dululah. Jenak pun tak masuk lagi ni. Okey, sedap juga nak layan dia ni. Strike lagi geng. Kuat nekan gelamos ni. Ni kecil sikit geng. Kena pala geng. Kena mata geng. Tengok geng, terbeliak mata dia geng Jadi kita tapau geng. Okey. Sekali kalau nak balik ada barang pula Tengok saiz tak? Saiz pinggan tu, plat saya tu. Restoran dalam 400 gram ada ni. Jadi kita tak payah pergi jauh-jauh, kawasan ni dululah. Jenahak yang pertama untuk trip hari ni. Semoga kami bergasak lagi
Dia ada lagi Tu aku tengah duduk ralat. Oh. Ui, padu. Ui, padu. Ui. Padu. Genak ni. Okey, geng. Ui. Dia menekan tu. Ini yang kita mahukan. Ui. Padu lah. Dia dah nampak. Oh, jenahak saiz. Mantap lah. Okey, geng Alhamdulillah. Mantap. Mana? Good. Saiz tu, geng. Okey. Pak Jerry ni ya, Jack kokang daripada Pak Jerry InsyaAllah. Dia pakuk, geng. Mantap. Solid hook. Pada Jack kokang Pak Jerry Alhamdulillah. Okay, first catch of the day, ikan gari lah. First ikan gari kita Alhamdulillah, syukur. Okay. Strike. Jenak ni. Lah. Kenapa bang? Baru cakap jenak. Tu dekat bawah ada lagi. Ui, saya suno. Tak apalah. No. Apa benda tu meletup tu? Puff. Dahsyat. Pelik-pelik aku baru. Strike lagi. Apa ni? Terapu lagi ni. Dia lagi ni. Ini kecil lagi, geng. Kecil ni kita lepas dulu lah. Yang besar tadi tu yang besar ni kita tapau. Saiz ni kita boleh tapau, geng. Dia. Okay, thank you. Terapu. Ikan tu. Okay, geng. Lunch time lunch time. Terasa macam lapar Rupanya AG hari-hari tak makan telur. Tolong. Tak ada telur, tak hidup, tak bererti. Tanpa telur. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tajuk ke? Ini yang sangkut ni. Jenak ni kenapa tak masuk lagi ni? Strike. Ikan apakah? Ikan karang ni, geng. Dia bukan ketarap ni, tapi macam ketarap. Badan. Kan. Okey, selamat. Maaflah ikan Okey.
InsyaAllah mungkin kita gerak balik lah, InsyaAllah. So AJ nanti tunjuk hasil AJ tunjuk hasil nanti Sekejap. Kira banyak jugalah strike tadi Mungkin AJ tak sempat nak review dekat pulau dekat darat. So abang guys terus review dekat sini lah Alright. Okay. So hasil abang Jas ni geng, lama ni geng, saiz tu. Gelama ikan hari ni, ikan gelama geng. Ini lagi ikan yang ejen naikkan tadi Alhamdulillah, dengan seekor kerap ada lagi gelamus. Banyak juga gelamus ni. Kerapu AJ dan champion lah Alhamdulillah. Okey. Naiklah seekor jenahak ni geng Alhamdulillah, lebih ada jenahak. So itulah hasil abang Jas hari ni. Alhamdulillah ada rezeki dibawa balik. Mantap. Syukur alhamdulillah. Mantap. Ada juga saiz hasil dibawa balik Jenahak. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. So insyaAllah jumpa lagi kita next video. Assalamualaikum. Okay, bye. Strike you. Kerapus. Yes. Saiz tu. Strike. Waduh. Kan gini. Dia cari ikan ni. Ikan apa kan? Mantap. Kacang geng. Dah intro tadi. Okey. Kacang geng kirian geng. Okey. Kacang geng. Acak. Alhamdulillah geng, ada juga hasil bawa balik Alhamdulillah. Ingat nak closing tadi geng. Nak closing singgah sekejap dekat batu ni, batu hybrid tu. Terstrike lah pula tenuk tu. Tenuk. Terstrike lah pula barakuda tu. Okey. Alhamdulillah. Banyak air apa ni? Air tawar banyak.
Oh, padu. Ui, padu. Ui, padu. Padu tu. Ui, padu. Ui, padunya apa ni? Padu yang mat. Padu tu. Bismillah. Entah. Padunya. Bismillah. Ui. Bismillah. Ui. Tak naik lagi tu. Dia ke belakang. Dia dah nampak. Ya Allah, ya, jaga. Ui, kuatnya. Jom. Tak apa, relax. Dia dah sampai depan. Okey. Bismillah. Bismillah. Kata Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahu akbar. Yes. Saiz tu. Ini bantal tu. Mantap. Ketuk lagi ni bawaan tu. Ada lagi tu. Nah. Aku pergi tengah sekejap lah. Yo. Alhamdulillah ya Allah. Tak terkata je. Aku terkilan sekejap je. Na'udzubillah. Saiz tu aku main dekat spot 2 meter je tu. Saiz tu, saiz bantal tu. Ini anggaran dalam 3 kilo ada ni je. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah geng. Size. This is bantal. Riba geng. Mantap. Tepuk semangat. Jikokang 10 gram. Alhamdulillah, jikokang 10 gram. Kena dekat spot cetek geng. Spot 2 meter je geng. Bantal geng. Dia naik sampai ke darat geng. Dia kejar ikan bilis tu geng. Alhamdulillah. So syukur ya Rabbi. Misi Abang Jas nak cari jenahak tadi akhirnya kesampaian dekat spot cetek ni geng. Tak sangka jugalah. Cari dekat spot dalam tak ada geng. Rupanya dia dekat spot 2 meter je geng. Ini orang cakap unbelievable. Alhamdulillah, syukur ya Rabbi. Syukur ya Allah. Alhamdulillah. Nasib baik RBA tadi ajak aku balik datang sini lah. Aku dah nak balik tadi geng. Tapi Alhamdulillah rezeki rezeki dah panggil geng. Alhamdulillah. Okey geng ada lagi ni. Ekor lagi ni, banyak ni. Sudahlah pe, orang tak senang mancing tu. Strike. Jenahak. Alhamdulillah. Mantap. Baru off cam. Saya ambil ni. Alhamdulillah. Mantap.
Okey geng. Alhamdulillah hari ni ya. AJ belanja sikit. Cantik geng. Matahari di ufuk timur bukan, di ufuk barat. dia nak sunset. Dia nak sunset lah. So okey geng, alhamdulillah AJ nanti tunjuk hasil Alhamdulillah. Ada jenak, ada jenak-jenak, ada gelama saiz abah-abah. Dapat kacang tadi geng. Alhamdulillah. Dengan seekor ni bebe. Okey nanti AJ tunjuk dekat darat Okey geng. Sekejap geng, kesat dulu geng sorry. Okey geng, alhamdulillah. On the way nak balik ke darat siapa lagi kalau tak Road Bangko Adventure. Mantap dia hari ni Alhamdulillah ada barang geng kami bawa balik hari ni. Alhamdulillah. Jenak target dapat target lah. Dapat naikkan jenak kan. Cuma brother, lama dia cari bantal tu tahu. Lama dia cari bantal. Tu 15 tahun. 15 tahun yang lalu. Sejak kemarin akhirnya kita meriba geng. Macam korang tengok lah geng. Hanya blended. Okey So insyaAllah dekat darat nanti AJ review ikan macam biasalah. Seperti biasa. Okey bye. Tak tolak hari ni tak tunda. Tak tunda. Hari ni trust tu okey baik. Alhamdulillah dah selamat landing Alhamdulillah. So dengan pantas lah AJ review ikan tadi tapi cantik geng. AJ tak tahan tengok geng. So Abang Jas nak rakam jugalah sunset di Pulau Upeh. Mantap. Okey. Jadi seperti biasa kata siluk seperti biasa. Tawan-tawan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Geng. Aku naik gelama ni geng. Memang saiz gelama ni geng. Gelama papan geng Bapak besar gelama. Jenak poket. Alhamdulillah jenak. Diisi sepadu geng. Macam korang tengok tadi geng Ni tenuk. Kacang ni pun tadi game dia best. Dia layan geng. Kita layan dia terbang-terbang. Dengan ada gelama-gelama kecil tu dengan kerapul. Alhamdulillah. So hasil Pulau Upeh memang padu Target kita nak cari bantal akhirnya kesampaian sampai kira penutup tahun 2025 ni Abang Jas naik ke bantal lah. Alhamdulillah. Closing hari opening hari tu dekat Kampung Hailam. Tutup dia dekat Pulau Upeh ni. Alhamdulillah. So jekokang daripada Pak Jerry Harry 10 gram geng. Ni jek bides dah release lah. Bukan prototype lagi. Memang jig ni memang padu AJ memang suka Yang ni tadi jig ni. Jig 10 gram juga. Jig budak gemuk 10 gram. Memang solid hook ada penambahan daripada master ni. So korang dapatkan jig kokang ni geng daripada Pak Jerry Harry hasil tangan Pak Jerry Harry, hasil karya tangan dia lah memang nice geng. Color nice, memang merelip kata orang utara. merelip So alhamdulillah. So jig kokang memang padu. Okey geng, korang dapatkan jig kokang. Mantap. Okey, alhamdulillah geng Abang Jas closing lah untuk tahun 2025 ni. Rasanya penutup lah rasanya lah. Ada masa lagi lah, ada berapa hari lagi. Ahad ni pun nak turun lagi. Tapi rasa AJ bantal untuk tahun 2025 penutup dia. Inilah dia geng. Bantal tadi InsyaAllah. So Abang Jas tutup lah cerita ni. Bapak gelama
Jenak kacang. Ada gelama lagi dekat dalam tu. Dengan kerabu Abang Jas. Saiz aba-aba. So alhamdulillah. So syukur dengan rezeki yang Allah beri hari ini. Rezeki kami berdua dengan brother Road Bangkok Adventure. Alhamdulillah. So jumpa lagi kita next video. Assalamualaikum. Okay, bye. Sunset. Oh, mantap. Okay, bye.